Assalamualaikum sahabat teman-teman. Pagi ni hari Rabu 19 Mac 2025 sama dengan 18 Ramadan 1446 Hijrah. Pagi ni saya nak merepair rubbish scoop yang patah dalam dia. Jadi dia punya batang tu tak boleh nak, dah terkulai lah, tak boleh guna dah. Jadi saya nak ulas pakai plier saja pun tak boleh. Sekarang ni saya kena pakai drill ni, tebuk lubang sikit dekat getah hitam tu. Lepas tu baru kita pulas dengan plier. InsyaAllah mesti boleh buka punya. Alhamdulillah sudah pun boleh dibuka dan bolehlah kita gantikan dengan yang baru. Saya ada spare batang baru tu bersama dengan getah yang baru. Nanti kita akan masukkan dan barulah kita boleh guna rubbish scoop ni lagi. Ya teman-teman, sahabat-sahabat, video klip saya dah berakhir. Mohon like, share dan share terlebih dahulu. Mudah-mudahan video saya tinggi kali ini. Terima kasih, bye bye.